Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. Anda bersama saya Syafiq Lomar dalam Sepak Bola Time. Hari ini aku berada dekat Courtyard by Marriott di Kuala Lumpur, Jalan Klang Lama. Dekat belakang aku ni ada motor ala-ala macam satu brand tu kan. Tapi bukan motor ni yang kita nak tengok nanti. Kita nak tengok ada 3 biji motor yang akan Enforce perkenalkan dan juga bawa masuk dekat dalam acara kali ni. Jadi kalau nak tahu apa jentera tu, jangan lupa untuk tekan butang like dan share, subscribe terlebih dahulu. Let's vlog. Alright guys, kali ni Enforce tak main-main. Dia nak lancarkan 2 buah skuter dan melancarkan semula 1 buah motor naked. Jadi ramailah dealer dan supporter serta media turut hadir acara kali ni. Taiwan untuk membuat tunggang uji serta liputan ke atas model. Aku terpegun tengok video teaser yang ditayangkan. Ini dia AX200S dari QJ Motor. Motor ni dijual dengan harga tak sampai RM10,000 weh. Korang mesti tak percaya dengan harga dia kan? Tu dia, bukan bawah RM10,000 tapi RM8,000. Ini pula pengenalan ADX TG400. Rupa bentuk dia ala-ala harimau. Tak percaya, bahagian hadapan dia seperti taring harimau. Motor ni dah ada pemilik awal tau. Captain for Army Forward. Saya dulu bawa kapal terbang. My last aircraft was the Boeing 777. Tahniah Datuk Kepnik kerana menjadi pemilik awal motor ADX TG400. Jadi berapa harga motor ni? Acara diteruskan dengan sambutan hari jadi. Sementara 5 minutes break, aku pun usahlah motor-motor ni kat belakang. Ramai orang kromo motor-motor ni. Sekarang acara terakhir adalah pengenalan semula CF Flight iaitu NK250. Harga pun tak masuk akal. So macam mana? Ada yang berkenan di hati? Alright guys, aku rasa itu saja perkongsian aku berkaitan dengan event pelancaran 2 jentera ataupun beberapa jentera baru daripada Enforce. Sehingga kita jumpa lagi dalam vlog yang akan datang. Stay safe. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe untuk channel ni. Assalamualaikum.